Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Bismillah. Hari ini 15 hari bulan September 2024 Masehi bersama dengan sepatutnya sudah September, tapi sekarang ni sudah tepat pukul 10 malam. Jadi tarikh telah bertukar kepada 12 Rabiul Awal lah pada maghrib tadi. Jadi salam aldu rasul semua untuk yang beragama Islam yang menonton channel saya ni. Tak lama dia tengok channel saya ni. Sudah tengok. Tengok juga nak post di Facebook tadi. Aldu rasul. Tak apalah. Gambar ni esoklah post. Dia pun mula maghrib tadi sepatutnya salam aldu rasulnya. Kali pukul 10 minit malam. Okey. Tu sekadar saja untuk intro. Kita terus pada topik utama kita. Pagi tadi saya bangun dari pukul 5.30 minit pagi. Bangun terus mandi-mandi, terus pergi terus semaya isyak. Bukan malam tadi tak ada semaya isyak, terus semaya isyak. Pukul mana saya mandi tu pukul 5.35 tu semaya isyak. Siap semaya isyak pada pukul 5.40. 5.52 masuk waktu subuh. Lepas tu lepas selesai saja semaya isyak tu, qada isyak mana isyak malam tu, saya terus pergi ke masjid untuk semaya subuh pada subuh. Sampai sana tu sudah mula lah lepas bed dah. Lepas azan dah kan. Ada 15 minit lagi nak itu, ada 10 minit lagi, lebih kurang ada 7 minit lagi nak masuk nak qamat lah. Saya pun biasa main sunat dulu lah. Sabar-sabar tu tahiyat masjid tu. Lepas tu semaya subuh. Lepas semaya subuh tu saya pergi ke kedai tu, cendol tu makan sarapan sana. Memang satu klik lah ni. Ni baru klik ni. Kalau pukul 9.50 ni baru klik. Daripada muka saya duduk rehat situ ya. Panjang ni. Tadi pergi baca. Lepas pada pergi macam tu saya pun salih baju pergi ke kedai Fikri. Lepas tu ibu bapa ajak pergi baca di Selatan pergi baca. Tiba-tiba anjing mapuh. Anjing pan tu kan, anjing pan tu lah, pan baca tu mapuh. Mapuh bateri tak cukup bateri. Pecah bateri kan. Lepas tu saya pun kami balik rumah singgah kedai Fikri. Saya balik rumah dia, saya balik rumah ni. Rumah kalau saya relax mandi semai dahulu sana ke bawah tu. Main internet, Facebook apa semua. Download video, edit video apa, download video belakang situ lah. Ada channel saya lain, channel lain tu kan. Lepas tu saya buat 2 pula channel baru untuk video-video lain lah. Lepas tu malah setiap kali telefon setiap kali tu lah kena buka channel baru. Masalah lah kan. Lepas tu patutnya nak stay atas ajaknya nak stay satu channel lah ni. Channel ni kan patutnya untuk dimasuk dalam channel 2, 3, 4. Sekarang ni sudah tukar channel pada 189 pula. Okey, lepas tu upload video apa semua dah lihat tu. Tunggu semaya asar, lepas tu saya pergi kedai pula. Main tu pergi kedai Fikri biasalah minum teh. Lepas tu pergi ke balik semula ke rumah saya semaya isyak sama internet. Sampai pukul 9.30 ni. Saya mau barang dah sebab saya mau barang dengan kak saya tu. Kalau saya nak barang tu esok lah dia ke sampai pedai tu lah kena hantar esok dari sana esok. Lepas tu kasut tu dalam 21 bulan ni dicakar dia hantar. Kasut buah biasa gini ya. Kasut sekolah gitu lah. Lepas tu
baju kostum tu dia kostum penuh jenis jubah gitu ya. Jenis saut gitu kan. Lebih ke jubah lah, panggil ke jubah lah. Waktu tu saut Sanemi punya tu budak tu. Budak juga Kalif budak untuk Kalif tu. Lepas tu maknanya dia jangka 26 hingga ke 30 September ni. Tak ada. Sebab dia 29. Birthday dia 29 September. Sampai 30 kan? Bukan sampai 30. 26 hingga ke 30 tu baru nak hantar. Dia jangka air tu. Oh sakit tu lepas tu. Lepas tu dia relax dia. 9.30 ni saya pun terus putar balik. Lepas tu ni relax sekejap. Terus buat video ni. Pukul 10 ni. Okey, sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk sesi hari ni, iaitu 15 September 2024 Masehi bersama dengan 11 dan juga 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.